Jom check in dengan Pandu Babes bersama Mitsubishi Xpander. Sekarang kita tengah on the way pergi kebun-kebun bangsa. So kereta ni memang sangat-sangat sesuai untuk family korang sebab yang ini boleh fit 7 orang. Untuk second row memang sangat-sangat luas. Dia punya leg room and headroom memang besar. Tapi untuk third row lebih sesuai untuk budak-budak lah. Untuk bahagian boot ni juga agak luas. Korang boleh letak banyak barang lah kalau korang nak balik kampung ke. So korang boleh turunkan je third row seat and dia akan jadi lebih luas lah. And untuk bahagian belakang dia ada satu aircon yang besar tau. So semua orang confirm kena lah. Dia ada instant cooling. Kita dah nak sampai dah. Yay! So let's go kebun-kebun bangsa. So je dekat dalam ni memang rasa magical sebab siapa sangka dekat tengah-tengah bandar ada tempat cantik macam ni. Ada macam-macam jenis haiwan yang korang boleh tengok dekat sini. Nak masuk free je, tapi kalau korang nak donate pun boleh. Ada QR yang disediakan. Kawasan ni memang tenang. Keliling hijau, sejuk mata memandang. Bukan tu je, dekat sini tengok ada banyak tanaman. Ada jagung, daun pandan, bunga-bunga pun ada. Ajak korang untuk check in sekali ke kebun-kebun bangsa and naik beramai-ramai dengan Mitsubishi Xpander.